Ada tupai dah ni. Gila. Ini ribut apa ni? Ya Allah. Asfalt backfire kereta PTS pun. Sorry lah, tak boleh lawan kereta ni. Kereta ni lagi best, lagi besar. Senang nak maintain sebenarnya. Hari ni kita ada dua Toyota Hiace. Ni satu, tu satu. Hari ni kita buat sih untuk kereta company lah. Sebab tu dia buat 2 kali sekaligus. Tapi dia renyah sikit lah kereta ni. Sebab enjin ni kat sini. So kita tengah buka. Jom kita tengok proses je lah. Sementara kita tengah buka enjin tu, kita nak buat checking dulu. Sini kita check brake fluid, coolant, air wiper. Bagus sini, warna hijau. Guys, ni lah nama dia. Pak kompang. Ring kompang nama dia. So kita check brake pad lah. Okay. What the? Ini memang sasar kena tukar weh. Ada tupai dah ni. Gila. Ini ribut apa ni? Ya Allah. Since customer tak beritahu dia nak tukar ke tak. Tapi ceritanya memang kena tukar lah kalau dah macam ni kan. Tengok Okay guys, sekarang kita nak drain minyak lah. Okay. 3, 2, 1. Wah, gila. Okay guys, so kalau nak tahu Hiace punya oil filter dekat belah sini tau. Lepas engine seat depan kat sini ni. Nampak Okay, dah boleh buka. Terasa kemas tengok, tak ada tumpah pun. Sebab dia ada mangkuk kat situ. Sekarang kita dah boleh pasang oil filter baru lah. Ni aku suka pasang Toyota, nampak Dia dah ada grease lah. That's why Toyota number 1. Ni cukup lah. Oil filter settle lah. Aku nak beli raya lah, cepat lah. Sekarang kita nak tutup drain plug lah. Penting lah, setiap kali servis kereta tukar washer. Tak tukar washer, itu yang buat leaking. Okay, last. Jom kita masukkan minyak enjin kan. So enjin ni betul-betul kat bawah kursi. Hari ni kita masukkan 10W40 7 liter. Anyways, itu diesel kita pakai Grand. Untuk petrol kita pakai Major Auto Care. Let's go. Berat mat. Okay, alright. So settle first kita Hiace. Sekarang kita nak ikan second Hiace lah. Tadi kita tengok filter yang kereta sana lah kan. Kita tengok kereta ni pula. Wah, tengok ni. Actually dia jaga kereta. Adalah stroke dia, tapi ni next service lah. Bersih. Tengok depan belakang. Alright guys, korang yang nak servis kereta diesel atau korang company, contoh macam Hiace ni, kita charge dalam 150, dah siap transport lah ni. So apa-apa, Roger je. Meja tu okay.